bagaimana mendaftar sebagai ahli BE International. Okey, di video ini saya akan berbincanglah cara-cara untuk mendaftar sebagai ahli BE International. Okey, ada banyak kemungkinan mengapa anda nak mendaftar sebagai ahli BE. Mungkin anda nak beli produk-produk daripada BE International seperti Alora Pens, Shiruto, Livcorp, Bfil dan sebagainya lah. Jadi, untuk mendaftar sebagai ahli BE International, prosesnya senang saja. Yang pertama sekali, anda mesti ada seorang penaja atau sponsor. Kenapa anda mesti ada sponsor? Tanggungjawab sponsor adalah untuk berikan khidmat pelanggan ataupun customer service kepada anda. Bila anda daftar sebagai ahli, beli produk, tentunya anda ada soalan-soalan yang anda nak tahu kan. Jadi, siapa anda kena tanya? Biasanya, sponsor anda lah adalah orang yang anda kena tanya lah. Oleh itu, anda kena cari seorang penaja yang sangat kenal sangat dengan produk-produk BE. Yang paling baik, mereka sendiri pun guna produk tersebut. Contohnya, kalau anda beli Alora Pens, anda nak tahu cara cuci Alora Pens macam mana. Satu hari kena pakai berapa jam. Apakah efek-efek yang anda mungkin akan mengalami bila pakai Alora Pens. Kalau anda beli Shiruto, mungkin anda nak tanya, bilakah masa yang paling baik untuk ambil Shiruto? Satu hari berapa sachet? Jadi soalan-soalan begini, anda boleh tanya sponsor anda lah. Alright. Jadi untuk mendaftar sebagai ahli, penaja anda akan bagi satu link pendaftaran ahli. Anda cuma kena klik link tersebut. Selepas itu, masukkan nombor kad pengenalan anda. Seterusnya, anda akan buat proses EKYC atau Electronic Know Your Customer. Senang sajalah. Cuma ambil yang IC anda, gunakan kamera smartphone anda untuk ambil gambar kad pengenalan anda depan dan belakang. Selepas itu, komputer akan proses dan akan pastikan info semua adalah betul dan seterusnya anda boleh buat pendaftaran ahli. Kalau kali pertama anda buat pendaftaran ahli, saya akan recommend anda buat pendaftaran ahli dan order produk pada masa yang sama. Kenapa tahu? Oleh kerana jika invoice pembelian anda lebih daripada RM300, kos penghantaran adalah percuma untuk seluruh Malaysia lah. Jadi dapat jimat duit. Okay, jadi buat proses pendaftaran ahli, order produk, buat bayaran semua dalam app. Senang saja. Okay, itulah caranya mudah untuk mendaftar sebagai ahli BE International. Kalau anda perlukan seorang sponsor, anda boleh hubungi saya dan isteri saya di blog kami di mamilin.com. Dari sana ada link untuk message kita di WhatsApp lah. Jadi kita boleh berhubung melalui WhatsApp. Alright. Sampai sini saja video ini. Sampai kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.